Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi alhamdulillah kita malam ni setelah kita cuti lama 2 bulan, maka malam ni kita bertemu lagi. Mudah-mudahan Allah SWT merahmati kelas kita ini dan berikan kita ilmu yang manfaat. Dan jadi hari ni pun kita pun dah dapat buku dan kad diagram ni. Jadi hari ni saya nak cerita sikit lah tentang buku dengan kad ni. Okey, buku dengan kad. Kalau kita melihat pada muka surat 1, dia kata di atas muka surat 1 isi kandungan rakaman. Jadi Ustaz Muhammad Rusdi ni, Ustaz Muhammad Rusdi ni, dia ada buat rakaman video lah, pengajian dia tentang kitab, tentang buku Kaedah Bahasa Arab, Kaedah Pusar ni. Ada video-video dia. Saya tadi buka juga dengan nok tadi. Jadi kalau kita nak mengikuti lah kelas secara video ni, nampak gaya kena bayar juga lah, bayar ke dia. Nak masuk tu kelas ni, Ui, panas. kena bayar. Ada pembayaran ni, barulah video ni boleh kita tonton lah, satu persatu video ni. Tapi kalau kita nak melihat tajuk secara umum dalam YouTube, dalam YouTube kita boleh type je, Ustaz Muhammad Rusdi ni, kat situ banyak video-video dia tentang domain MRD itu semua ada kat situ. Tapi yang ni mungkin lebih lengkap lagi lah, mungkin detail satu persatu sampailah habis buku ni. Begitulah saya kira. Saya pun tidaklah melihat, tidak membeli pun, jadi tak boleh nak komen lebih lah. Baik, tengok muka surat 4 tu, kita langkau-langkau lah. Surat 4 tu, potensi orang Melayu untuk memahami bahasa Arab. Dia kata mereka boleh membaca Al-Quran, itu lebihnya, sebab Al-Quran dia dalam bahasa Arab. Inna anzalna Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya kami yang Allah SWT menurunkan Al-Quran tersebut dalam bahasa Arab, mudah-mudahan mereka memikir tentangnya. Kemudian yang keduanya, kelebihan dia, mereka berdoa, berwirid dan membaca lapas niat melakukan solat dalam semua bahasa Arab. Ibadat kita banyak gunakan lapasnya dalam bahasa Arab. Kemudian dia kata lebih 1,700 perkataan bahasa Melayu ada daripada sumber bahasa Arab. Tanpa kita sedari, kita cakap harian banyak kita menggunakan bahasa Arab. Tak? Banyak bahasa Arab. Badan sebenarnya badan lah, badan. Mesyuarat, masjid, banyak sangat. Dia kata perkataan popular dalam kaedah pusar ni sudah mewakili lebih kurang 40% daripada perkataan Al-Quran. Mana 40% dalam kaedah pusar ni ada dalam Quran Karim. Dia akan terangkan nanti. Kemudian dia kata gabungan perkataan Melayu dan perkataan popular diagram warna pink A dan pink B akan menjadikan kita menguasai lebih 70% perkataan dalam Al-Quran. Warna pink A dengan B ni, warna pink A dan B, ni kad ni. Jadi kita kena berpadu pada kad ni. A, B warna pink. Kita tengoklah A dengan B warna pink. Maksud dia mana lebih kita telah menguasai 70% perkataan dalam Al-Quran. Mana Al-Quran Karim dia banyak guna perkataan yang berulang dalam diagram A dan B pink. Contoh perkataan huwa, dome, dan perkataan allazi, perkataan haza, gitulah, perkataan berulang-ulang. Sebab itu bila kita baca Al-Quran Karim tu, kita akan jumpa banyak benda yang sama, betul tak? Innal ladzi, begitu kita jumpa, betul kan? Amanu wa aminu az-zakah, benda yang berulang-ulang. Maka kata ustaz ni, dia kata lebih kita telah menguasai 70% perkataan dalam Al-Quran Karim kalau kita menguasai A dengan B saja. Itu kegunaan kad diagram ni. Peringatan untuk setiap ayat Al-Quran yang dikemukakan dalam buku ini hendaklah dirujuk semula kepada terjemahan dan tafsir supaya ayat tersebut lebih difahami mengikut konteks yang betul. Jadi buku ni diterjemah secara harfiah mengikut makna kalimah tersebut. Tapi kalau kita nak faham secara mendalam tentang tafsiran dia, kita kena lihatlah rujuk pula kepada kitab-kitab tafsir. Itu maksud dia.
Maknanya buku ni dia datang ke ayat-ayat Al-Quranul Karim, dia lebih fokus kepada membicarakan kalimah tersebut, sama ada dia isim, fi'il, huruf. Kalau fi'il apa macam tu maksud ya. Dia tidak membicarakan dari sudut tafsirannya, itu kena buka kitab tafsir lah dia kata. Untuk mendalami makna daripada yang tersirat tersebut kena buka tafsir lah. Itu maksudnya. Muka surat 5, contoh perkataan dalam bahasa Melayu yang diambil daripada bahasa Arab. Jadi kita tak baca semualah, kita boleh baca sendirilah benda ni ya. Aqrab, aqrab, hampir, erat. Alamah, alamat, amanah, alam, alah, aslu, atau asli, awal, ahad, asas, adab. Banyak sangat ya. Tanpa kita sedari sebenarnya kita dah cakap bahasa Arab, dia jadi bahasa Melayu macam bahasa Inggeris lah ya, banyak dah campur dengan bahasa kita. Jadi yang tu kita baca sendiri lah ya. Sampailah kepada muka surat 7, muka surat 8 macam tu juga ya, membicarakan maknanya perkataan bahasa Melayu ni asalnya adalah kalimah bahasa Arab. Tapi sebenarnya kalau kita tengok kitab usul tafsir Al-Quranul Karim, kalimah Al-Quranul Karim pun ada diambil daripada lapah bahasa lain. Walaupun Al-Quranul Karim ni dia bahasa Arab kan, bahasa Arab, tapi sebagian ulama mengatakan ada setengah daripada kalimah Al-Quranul Karim tu diambil daripada bahasa lain, antaranya bahasa Turki, bahasa Afrika ada ya? Ada bahasa Greek, nanti saya beritahu lah ya, saya tak ingat sekarang. Ada banyak, ada juga. Contoh dalam surah Al-Insan banyak situ kalimah-kalimah sundusin wa istabrak apa semua tu ya, diambil daripada perkataan daripada negeri Afrika Habsyi. Tak silap saya. Baik, muka 9, kesalahan besar yang berlaku dalam baca Al-Quran Karim. Yang pertamanya makhraj. Bila kita tak sebut huruf tu dengan betul, kita jadi huruf lain menyebabkan makna dia bertukar. Makna dia bertukar. Ya? Sebab makna dia bertukar. Contoh dia alhamdu, huruf ha. Ya? Saudara ada buku tak? Ada? Tak ada ya? Okay. Alhamdu maknanya segala puji. Alhamdu ni pujian. Kalau jika sekiranya kita baca huruf kha, alhamdu, dia jadi benda. Tengok nombor 1 nota kaki tu mati. Ataupun kita baca alhamdu, huruf ha tu kau jadi ha simpul, maka dia akan jadi musnah. Hamdu maknanya kalau berubah huruf, yakni makhraj huruf menyebabkan berubah makna. Itulah seni bahasa Arab ni. A'udzu maksudnya aku berlindung dengan huruf za kan. Kalau kita baca a'udzu dengan huruf zai, dia jadi mana? Aku kehilangan. Oh, jauh sangat larinya. Jauh sangat lari. Tak? Huruf zai ni dekat-dekat begini. Ad-dallin ni mana sesat. Kalau ad-dalin orang yang mendapat tunjuk, orang yang menunjukkan. Itu kesilapan dari sudut makhraj. Okey. Kat sini kalau kita nak tengok secara mendalam kena detail kepada masalah kesalahan dari sudut Fatihah lah kan. Kadang-kadang kesalahan ni tidaklah sampai berubah huruf jadi huruf kha betul, huruf ha betul. Kadang kita baca maklum lah lidah Melayu kan, dia tak tepat ada segi makhraj, dia panggil tasyabuh, dia tidak mengubah makna. Cuma kalau kesalahan tu sampai berubah betul huruf, memang berubah makna lah kan. Kalau sikit-sikit saja itu kena beradab dengan guru lah ya. Dia kata awak ni kurang tepat sebut tak huruf, makna tak tepat tu dia panggil tasyabuh. Tasyabuh huruf. Bila tasyabuh huruf ni dia tidaklah sampai mengubah. Ya. Tengok sebelah pula. Kemudian kesilapan dari sudut baris. An'amta.
Nah, siratal ladzina an'amta ni maksud dia engkau lelaki telah bernikmat. An'amta surah Fatihah kan, ya, surah Fatihah an'amta alaihim. Kalau kita baca an'amtu, ta jadi baris depan, aku beri nikmat. Kalau kita baca an'amti, nombor 2, engkau perempuan telah beri nikmat. Tapi dalam surah Fatihah an'amta, kalau kita baca an'amtu dengan an'amti, maka batallah Fatihah kita. Tak, sebab dia mengubah makna. Dan satu perkara lagi yang perlu kita faham, bila kita gunakan lafaz lelaki yang dimaksudkan Allah SWT, bukan bermakna Allah SWT itu mempunyai jantina lelaki, tidak, tapi sebagai suatu penghormatan lah, ya. An'am maknanya kita gunakan Allah Ta'ala ni dhamir lelaki. Kalau PE lelaki, bukan makna Allah Ta'ala tu ada jantina, tidak, ya. Allah Ta'ala Maha Suci merupai makhluk, tapi gunakan lelaki sebab lelaki itu lebih kuat lah, lebih afdal, ya, lebih berkuasa banding dengan perempuan. Itu saja. Kemudian al-birru, nombor 6. Al-birru ni kebaikan. Kalau al-barru daratan, barru ni daratan, kepada perubahan makna. Itu maksudnya. Jadi untuk kita memahami berubah baris apa semua ni, dia bergantung rapat dengan bahasa Arab tu, ya. Bergantung rapat dengan bahasa Arab. Kalau kita dah pandai bahasa Arab, kita dengar sekali kita tahu dah berubah sangat ni, tak betul lalu ni, ya. Contoh dia, kita tak menghafal Quran kan, kita tak menghafal Quran, tiba-tiba Tok Imam tu baca surah yang tinggi-tinggi dah, kita tak apa. Tapi kalau kita mungkin mahir dalam bahasa Arab, kita tahu kesalahan baris. Kenapa pula macam ni? Tak mungkin macam ini. Contoh dia kan, banyak kita jumpa kalimah dalam Quran, la'allakum tashkurun. Tak? Kita tak tahulah ayat mana, surah mana, tetapi ada pula tu imam tu baca la'allahum tashkurun. Ngapa pula la'allahum tashkurun, kan? Ngapa hum pula? Kita cam dari sudut kesalahan walaupun kita tak menghafal. Begitu maksud. Muka surat 11, ya, tasydid. Begitu juga tasydid. Kalau jika sekiranya tak ada tasydid, dia akan mengubah makna juga. Contoh mana? Dalam surah Fatihah lagi, ya. Ustaz ni banyak ambil surah Fatihah sebab penting surah Fatihah ni. Contoh dia nombor 2, iyyaka. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka tu maksudnya hanya kepada engkau lah Tuhan. Na'budu, kami sembah. Wa iyyaka, dan hanya kepada engkau lah Allah kami mohon pertolongan. Kalau kita baca dengan tanpa tasydid, tanpa syiddah, iyyaka, matahari engkau lah kami sembah pula dah. Matahari engkau lah kami mohon pertolongan. Habislah. Ya, maknanya kalau sesiapa yang membaca Fatihah tanpa ada tasydid, maka tak sahlah Fatihah dia. Bila tak sah Fatihah, tak sahlah solat dia, sebab Fatihah adalah rukun solat. Baik, ini kesalahan dari sudut tasydid. Kemudian dari sudut mad asli, ya, mad asli ni maksudnya kena panjang 2 harakat kan, mad asli, ya, mad asli ataupun kita panggil mad tabi'i, mad asli. Contoh dia waqina, ki tu baca pendek, waqina azabannar kan, waqina azabannar. Kalau kita baca panjang, waqina, dan peliharalah oleh engkau perempuan akan kami. Kalau waqina, dan peliharalah engkau lelaki akan kami. Biasa dah jantinanya, biasa, okay? Kemudian Allahumma ajirna, ini kita baca wirid selepas solat kan, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Nombor 5, lindungilah kami, ajirna. Kalau kita baca ajirna, jadi mana? Sewakanlah kami pula. Kalau kita ajirna, ganjarilah kami. Tak ganjari kami neraka pula. Ajirna minan nar maksudnya peliharalah kami daripada neraka. Allahumma ajirna minan nar, peliharalah kami daripada neraka. Kalau Allahumma ajirna ni mungkin terjadi ni, kan? Mungkin terjadi. Ya Allah, maksud dia ganjarilah kami neraka. Makna seolah kita minta masuk neraka pula. Itulah perubahan.
perubahan dari sudut bahasa Arab ni sedikit saja kesalahannya mungkin membawa makna yang berubah, tu saja kesimpulannya. Baik, surat 13. Kenapa perlu belajar bahasa Arab? Pertama, memahami Al-Quran secara celik Arab ia tidak akan sama dengan sekarang membaca terjemahannya. Betul, tak sama. Orang yang baca Al-Quran terjemahan, dibaca Al-Quran, dibaca terjemahan, dengan orang yang memahami Al-Quran Karim itu dari sudut bahasa Arab bukan terjemahan, tak sama. Tak sama. Yang kedua, kelebihan mana kita boleh menghayati bacaan solat, doa, wirid dan zikir-zikir harian sebab kita faham maksud dia. Yang ketiga, kita boleh memahami istilah-istilah dalam ilmu-ilmu syarak. Kita boleh tahu bila kita baca Quran, kita baca hadis mana, kita tahu istilah dia. Ini wajib, aqimu, dirikanlah. Al-amru lil wujub. Setiap perkara yang perintah dia adalah kewajipan kepada kita. Kita boleh, maka daripada Al-Quran Karim itu sebutlah keluar yang paling usul fiqh, mustalah hadis, usul tafsir apa semua daripada Quran. Dia ibu sekali ilmu lah. Kemudian mengelakkan dari berlaku kesalahan dalam baca Al-Quran. Mudah kita dah tahu tak betul aku ni, tanpa orang tegur. Sebab kita faham tu lah. Kalau kita cuma baca berdasarkan kepada bacaan kita macam tadi lah, an'amta, tiba-tiba kita bertukar bagi an'amti, lain sangat ni. Macam tadi lah contoh tadi, la'allahum tashkurun, lain sangat ni. Dan bagi orang yang mahir tentang bahasa Arab ni, dia buat lecah. Contoh kata seorang tok guru kan, dia baca kitab hadis lah, ada tafsiran, dia baca hadis, tiba-tiba dia tengok asal macam ni. Kemudian dia tanya anak murid ni, awak kitab cetakan apa? Kata anak murid, kata saya daripada Mesir, kitab cetakan Mesir, yang tu Beirut. Dia kata kat saya ni ada satu macam pelik sikit lah, macam ada 2-3 kalimah yang gugur. Cuba tengok kitab, betul tak? Kalau biasa kalau guru yang mahir, contoh macam saya dulu belajar di Patani mana kan, Tadliah mana, membantu guru boleh cakap lah. Dia kata kat kitab ni ada gugur boleh, kata dia. Cuba tengok kitab awak. Itu kelebihan. Kelebihan. Membantu anak-anak yang sedang belajar bahasa Arab, ialah kita boleh tolong dia lah kalau kita reti. Kerana memahami agama dari sumber yang asal iaitu Al-Quran dan hadis berdasarkan pemahaman ulama muktabar. Itu kelebihan dia. Dan perkara yang saya nak beritahu ni, yang kita belajar ni, tajuk kita asal kita memang kita nak belajar Al-Quran Karim kan, memahami Al-Quran Karim. Untuk pengetahuan tuan-tuan perempuan, bahasa Arab ni dia luas. Satu dia panggil bahasa Arab Fusahah, ataupun kita panggil bahasa Arab Al-Quran lah, bahasa Arab lama, kitab Turah dia panggil. Mana dia mengikut cara uslub dia tu, cara bahasa Arab Al-Quran dengan hadis. Mudah cerita bahasa Al-Quran dan hadis. Itu satu bahagian. Yang satu lagi bahasa Arab moden. Contoh bahasa Arab moden benda, berita-berita bahasa Arab kita tengok dalam TV kan, Al Jazeera mana kan, tak kira lah, berita bahasa Arab, ataupun surat khabar bahasa Arab, itulah tak sama. Memang bahasa Arab, tapi dia ada kelainan sikit. Yang ketiganya bahasa Arab kampung. Macam kita juga orang Malaysia ada pelat Kelantan, ada pelat Kedah, pelat Pahang. Bahasa Arab kampung dia panggil ammi. Cakap kampung dia style dia. Logat ammi. Cakap kampung dia style dia. Logat cakap orang Mesir lain sikit, kampung dia. Orang Suria lain pula. Jadi yang kita ni bahasa Arab pure punya bahasa Al-Quran lah. Bahasa Al-Quran gitu. Kata Imam Ibnul Qayyim, membaca satu ayat Quran dengan bertadabbur dan berusaha memahami lebih baik daripada membaca sehingga khatam tanpa tadabbur dan usaha memahami. Ianya lebih bermanfaat bagi hati, lebih mendapati iman dan merasai kemanisan Al-Quran Karim. Betul, untuk kita mentadabbur Al-Quran, apabila tadabbur Al-Quran, maka kita memerlukan bahasa Arab, bahasa Arab yang fusahah yang kita kata ni.
Pelajaran 1. Baik. Sekarang ni macam mana nak guna kad ni yang ada pada kita, kad diagram ni, ya. Dia ada warna pink, ada warna kuning, ada warna biru, ada warna hijau. Ya. Itu kegunaan dia. Kad diagram berwarna pink A dan pink B. Ni pink A dan pink B. Cerita bab apa A tu? Cerita bab dhamir. Kad diagram warna pink A, cerita tentang dhamir. Kita pun dah belajar, ya. Cerita bab dhamir, kita gunakan kaedah jari kan. Ya. Jadi tuan-tuan, mudah kita nak permudahkan, ya. Itu domain huwa huma hum hiya huma hunna anta antuma antum anti antuma antunna ana nahnu. Itu domain, ya. Itu domain. Kemudian yang sebelah tu isim mausul, saya tak nak sentuh lagi, tak belajar lagi. Isim mausul ni dia macam kata hubung, penghubung kalimah, ya, kata hubung. Kemudian yang bawah tu isim popular, maksud dia yang selalu digunakan. Benda zaraf, makan. Makan ni tempat. Zarah makan ni menunjukkan tempat, arah, jihah, atas, bawah, kiri, kanan, depan, belakang. Amama, depan, wara'a, belakang, khalfa, belakang, fauqa, atas, tahta, bawah, yamin, kanan, shimal, kiri, yasar, kiri, tilqa, bertemu, berhadap, haula, sekeliling, dakhil, dalam. Itu melambangkan tempat. Okey. Dipanggil zaraf, dipanggil zaraf. Kemudian satu lagi dia panggil zaman, maknanya zaraf zaman. Tadi zaraf makan, ni zaraf zaman. Kita perkenalan, ya, kad, ya. Zaraf zaman ni mencerita bab masa. Sa'ah sebentar, yauman hari, syahr sebulan, am setahun, sanah setahun, bukrah pagi, ghadah waktu pagi juga, asilan asyian petang, lailan malam, ghadan bas. Afala ta'qilun, alam ta'lam. Dalam Quran, faman ya'mal misqala zarratin khairan yara ma za taf'alun. Buruk tanya bi ayyi syai'in, contoh ayu, ma za, itu orang panggil tanya, ya. Lima taqulu, itu orang panggil semua ada waktu istifham. Maknanya ustaz ni dia masukkan benda yang kalimah yang selalu ada dalam Quran, dia masuk dalam pink A. Pink A. Nanti bila kita tengok buku ustaz ni, contoh surah Al-Asri dia bagi, dia akan katalah ini kalimah popular. Mana berpandu pada kad ni, kita pergi ke buku ni, dia kan tak ada satu kalimah. Contoh wal asri, waw tu dia buat tanda dia buat tanda pangkah. Contoh akan datang, ya, wal asri, surah Al-Asri, waw tu dia buat tanda pangkah bawah waw tu, menunjukkan waw ni banyak sangat dalam Quran. Itu maksud dia, ya. Sebab dalam Quran Karim dia banyak kalimah yang berulang-ulang. Okay. Kemudian ada isim isyarah pun banyak dalam Quran. Apa dia isim isyarah ni? Untuk kata ini, itu. Macam haza, ini untuk lelaki. Kalau hazi, ini untuk perempuan. Begitulah, ya. Zalika untuk itu, ya, lelaki. Kalau tilka untuk itu, perempuan. Macam tu, ya. Isim isyarah. Sebelah B pula, B, pink B pun sama juga, masih lagi yang banyak digunakan dalam Al-Quran popular. Huruf ja. Huruf ja kita pernah terangkan huruf ja ni, ya. Huruf ja ni min ila an ala fi ruba bi kali, huruf ja. Ingat ada huruf ja? Bila ada huruf ja, kalimah isim selepas tu mesti baris bawah kan, majrur. Ni huruf ja banyak dalam Quran, banyak dalam Quran, ya. Kemudian kita akan jumpa huruf illa, istisna, maksud dia melainkan. La ilaha illallah, illa tu istisna. Kemudian kita akan banyak jumpa huruf nida.
Nida ni seruan. Ya ayyuhallazina amanu ya ahlal kitab. Seru. Nida ni seru. Banyak dalam Quran. Kemudian kita banyak pula jumpa huruf nafi. Nafi ni maknanya tidak. Tidak. Ma ataupun la. Maksud dia tidak. Tidak. Dan begitu juga kita banyak jumpa laisa ghaira duna. Ini adalah kategori huruf nafi. Banyak juga. Dia beginilah. Maknanya ustaz ni dia menceritakan kita huruf-huruf yang ada pada ping A dan ping B ni banyak dalam Quran. Tetapi setiap yang dia beritahu, contoh huruf ja tadi kan, ataupun contoh sebelum ni dia beritahu zarah zaman, zarah makan, dia ada bab yang tertentu pula. Faham ya? Contoh huruf ja ni kan, bukan makna bila kita belajar sini kita tu faham bawa sini dah. Dia kena ke whiteboard pula. Faham ya? Jadi buku yang kita beli dengan kad diagram ni, dia cuma panduan kita untuk melihat Al-Quranul Karim dari sudut bahasa Arab tu secara umum, gini. Tapi sebenarnya untuk kita memahami dia, kita kena kepada penerangan di whiteboard. Tak boleh dengan semata-mata yang ada ni. Dia tak cukup alat ni, tak cukup bahan ni. Contoh huruf ja, macam mana kita nak dia kena keterangan kat sana. Ya, bab dia. Begitu ya. Ya. Okey. Kemudian huruf popular. Akhwatu inna. Macam inna, anna, banyak dalam Quran. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Inna fi khalqis samawati wal ard. Banyak kan? Ka'anna, lakinna, laita, la'alla, la'allakum ta'qilun. Banyak. Ini namanya huruf inna. Dia ada dia punya fungsi dia. Ada dia punya hukum hakam dia dalam bahasa Arab. Maka kita kena pergi ke whiteboard. Belajar di situ lah. Ya. Nanti jangan pergi maklum tuan-tuan perempuan, mana hukum-hukum nanti saya akan photostat kan sebagai satu. Ya. Dan sambil kita teram pada whiteboard. Dan saya pun melihat juga Ustaz Muhammad Rosdi tengok dia punya pengajian dia dalam YouTube apa semua pun, dia sebenarnya pun dia lebih sini. Banyak dia gunakan pada whiteboard. Tapi yang saya tak tahulah yang dalam ni, yang berbayar ni kan, sama ada dia fokus kepada buku ni. Tapi kalau lihat dari segi pengajian dia banyak teram. Anak murid dia ada tulis buat ayat, tanya soal jawab gitu. Dia tak bergantung sangat lah. Maknanya buku yang kita beli ni bukanlah jenis macam buku kita beli panduan haji, panduan umrah, cara solat jenazah kan, dia cerita satu-satu. Bila kita belajar dengan ustaz baca satu-satu, bukan jenis gitu. Ya, faham ya maksud saya? Dia panduan secara kasar untuk kita memahami Al-Quran. Taukid begitu kan, inna anna qad, bawah tu ataf. Gitu juga ataf, waw summa aw fa am. Apa ataf? Ada hukum dia, ada penjelasannya. Mana dalam contoh Al-Quran Karim ni dia beritahulah, ni huruf ataf, ini huruf ataf. Tapi kita kena belajar betul huruf atafnya gitu. Okey. Ada watu syartin, law, laula, lauma, amma, huruf jazam, lam, lamma, lila, ya, in, man, mahma. Begitulah. Begitulah maksud ustaz tu, ya, apa yang saya faham lah, apa yang saya faham pengalaman mengajar bahasa Arab tu, begitulah. Kita ambil yang B lah. Ambil yang B. Cuba tengok B atas tu, fi'il madhi. Fi'il madhi, ingat tak sebelum ni saya ada bagi tasrif fi'il madhi, ingat ya? Saya buat jari, kemudian kita ada tasrif fa'ala, fa'ala, fa'alu, fa'alas, fa'alata, fa'alna sampai habis tu kan. Inilah fa'ala. Ya? Kemudian ada juga fa'ula, ada fa'ila. Begitulah, dia banyak wazan-wazan dia. Maksud dia begini ya. Fi'il madhi yang kita dah belajar fa'ala tu, itu baru satu jenis saja. Baru satu jenis. Fa'ala tu baru satu jenis. Dia ada pula jenis fa'ila. Dia ada pula jenis fa'ula. Ada pula jenis nombor 2 tu, af'ala. Nombor 3 ada pula jenis fa'ala. Ada jenis
Fa'ala, ada jenis fa'lala, banyak jenis pula. Namanya kata kerja PA. Yang kita belajar cuma satu saja. Cuma satu saja. Ya. Itu maksud dia. Boleh. Nombor dua, tengok fi'il mudhari'. Yaf'ulu, itu jenis pertama. Ada pula baca yaf'ilu bagi bawah pula. Ada baca yaf'alu huruf ain bagi atas pula. Begitulah. Ya. PM kita sama-sama usaha doa istighfar tawakal dan beri kepercayaan kepada saya lah untuk saya cuba memahamkan, ya, tuan-tuan dan puan. Saya faham perasaan kan, oh benda Allah. Kita insya-Allah, ya, saya cuba permudahkanlah. Ya, dengan pengalaman yang ada ni, insya-Allah lah kita cuba permudahkan, ya. Saya faham setakat mana oh ini penting gitulah, saya faham. Cuba tengokkan diagram A tu. Huwa kita dah belajar kan, huma, hum. Kemudian dia buat sebelah tu tempat kosong. Kalau huwa tu untuk fi'il madi apa benda? Ya. Itu semua kena bertulis nanti. Fi'il madi dia fa'ala contoh. Kalau fi'il mudhari' pula dia tambah ya depan tu, yaf'alu. Begitulah. Okey. Tapi insya-Allah nanti saya jelaskan, ya. Sebab itu saya kata tak boleh kita 100% belajar melalukan diagram ni kepada buku ni. Memang tak boleh. Dia cuma panduan kasar. Panduan kasar. Berpandukan pada kat diagram ni, baru kita bawa ke sini. Bawa slow-slow ke sini, baru boleh. Ya. Tidak rasa yang mustahil lah. Payah, ya, ke tidak. Maknanya apa yang kita dah belajar sebelum ni, kita akan ulanglah balik semula sikit, ya. Antara kita belajar mengenal isim, macam depan ni kan dah ada dah warna hijau depan sekali A kan. Mengenal isim nombor satu ada alif lam, ingat tak? Al-masjidu, itu tanda isim. Okey. Kemudian nombor dua, macam mana nak kenal isim, ada tanwin kat ujung, madrasatun. Ya, madrasatun. Kemudian nombor tiga, baris bawah. Itu tanda isim. Macam mana? Al-muallimi, huruf mim tu baris bawah. Maknanya kalimah yang baris bawah di ujung sekali tu, itu adalah tanda isim al-muallimi. Kemudian nombor 4, mudhaf. Itu tanda isim lagi. Apa dia mudhaf tu? Ada dua kalimah. Panjanglah cerita mudhaf ni, kena buka pula bab lain. Maknanya dia termasuk dalam tanda isim, tapi nak memahami dia tu kena buka balik tajuk idhafah, mudhaf, mudhaf ilaih. Macam mana nak mengenal dia? Dia begitu. Okay? Kemudian nombor 5, selepas huruf jar ataupun huruf nida, itu tanda isim. Apa dia selepas huruf jar? Ma'in tu adalah isim. Ma'in tu adalah isim sebab apa? Sebab sebelumnya ada min. Ada min. Min tu huruf apa? Huruf jar. Bila ada huruf jar, selepas tu mesti isim. Selepas huruf jar mesti isim. Ma'in tu adalah isim sebab sebelumnya ada min. Kemudian ya umaru, ya tu huruf nida. Kita dah belajar kan, seru, panggil, wahai. Ya ni mana wahai, wahai. Seru. Ya umaru, maka selepas huruf nida tu mesti kalimah isim, tak boleh fi'il. Tu maksud dia. Tak boleh lah tiba-tiba ya yaf'alu, tak boleh lah. Mana ada ayat itu digunakan kalimah apa, kata kerja pula selepas ya, tak boleh. Dengan kalimah apa, kata kerja pula selepas ya, tak boleh. Anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna, ana, nahnu, kan? Setiap domir tu ada pula maksud-maksud dia, lelakinya, perempuannya, seorangnya, dua orangnya, ramai. Itu dia panggil domir. Ya. Ini yang panggil isim popular untuk isim. Ya. Kemudian isim isyarah, haza dengan hazi. Kalau haza untuk lelaki, kalau hazi untuk perempuan, untuk benda dekat, kita panggil ini. Haza untuk ini lelaki, hazi untuk ini perempuan. Kalau jauh dipanggil zalika. Zalika untuk lelaki, tilka untuk perempuan. Begitu juga untuk memahami isim isyarah ni, dia ada bab pula. Bab tertentu bagi dia. Cuma nak cerita kat sini apa? Isim isyarah adalah isim yang selalu ada dalam Quran. Itu ya. Banyak digunakan. Ya. Kemudian isim mausul macam tu juga ada allazi. Banyak dalam Quran kita jumpa allazina amanu, ya innal ladzi apa? Allazina. Banyak jumpa allati, kan?
Al-lazani, banyak kita jumpa itu adalah isim mausul namanya. Ada pula bab tertentu membicarakan isim mausul. Macam itulah. Nanti bila kita jumpa dalam Quran Karim, kita ingat ni isim mausul. Kan? Ini isim mausul. Jadi kita nak tahu secara detail apa dia isim mausul, maka kita akan pergi kepada whiteboard nota kita yang lain. Itu maksudnya. Isim zaraf, isim istifham, mata ni maksud bila, atau man maksud dia siapa, istifham ni maksud dia ayat berbentuk tanya siapa, barang siapa, kenapa, banyak dalam Quran, Kemudian isim zaraf, tadi kita dah cerita dah, zaraf ada zaraf menunjukkan masa, ada zaraf menunjukkan tempat, kan? Zaraf ni maksud dia bekas, sama ada dia menunjukkan tempat, contoh fauqa artinya atas, ataupun dia menunjukkan masa, contoh benda, contoh sa'ah sebentar, ghadan besok, macam itulah apa panggil zaman. Kemudian tengok bawah tu huruf. Tadi isim, tadi isim, sekarang ni huruf pula. Banyak dalam Al-Quran Karim. Apa dia? Ada huruf ataf, ada huruf nida, ada huruf taukid, ada istisna, ada nasab, ada nahi, ada nafi, ada jazam, ada istifnaf, ada dan lain-lain. Banyak lagi. Ada huruf ja, fi'il, ada fi'il madhi, ada fi'il mudhari', ada fi'il amar, ada fi'il nahi. Begitulah. Okay. Yang kita belajar, ingat tak kita belajar dhamir. Pertama mula sekali kita belajar mengenal isim. Ingat kan? Mengenal isim ada kat sini, kat diagram A warna hijau, mengenal isim. Kemudian kita ada belajar dhamir, wa huma hum, ya huma hunna, anta antum antum, anta antum antuna, ana nahnu. Dhamir ni ada pada kat diagram A warna kuning. Kita pun dah belajar. Kemudian kita ada belajar mengenal padanan di antara isim dengan dhamir, ingat tak? Padanan dia kad hijau warna diagram B, warna hijau, warna hijau B. Ni dia hak kita belajar dulu. Muslimun, muslimun ni satu lelaki, mufrad ni mana satu lelaki, sama ada bagi depan muslimun atau bagi bawah muslimin atau bagi atas musliman. Maksud dia menunjukkan satu lelaki untuk lelaki. Kalau muannas untuk perempuan, muslimatun kita tambah ta, sama ada ta tu bagi depan, ta bagi atas atau ta baris bawah. Ingat tak? Kan? Musanna pula menunjukkan dua orang. Kalau muslimun seorang lelaki, kita tambah alif dan nun di belakang dia, jadi muslimani ataupun muslimaini untuk dua orang lelaki, kan? Kemudian kalau perempuan dia, kita tambah ta alif nun, jadilah dia muslimatani, kan? Muslimatun untuk satu perempuan. Bila kita nak jadikan dua, kita tambah ta alif nun, muslimatani ataupun muslimataini. Betul tak? Kemudian untuk ramai lelaki, jamak muzakkar salim, jamak salim, kita tambah waw dan nun, maka jadilah muslimuna ataupun muslimina untuk ramai lelaki. Kalau perempuan, muslimatun atau muslimatin. Okey? Kemudian saya pun ada menerangkan tentang padanan dengan dhamir. Contoh kalau muslimun, kita gunakan dhamir huwa, betul tak? Huwa muslimun, ingat tak? Kalau perempuan, kita gunakan hiya, ingat tak? Hiya muslimatun. Kalau dua lelaki, kita gunakan huma muslimani. Itu padanan dhamir itu dengan isim. Buat ayat dhamir dengan isim, huma muslimani. Kalau perempuan, kita gunakan huma juga, sama, huma muslimatani. Kalau ramai lelaki, kita gunakan dhamir hum.
hum muslimuna atau hum muslimina, boleh dua-dua. Tapi ada cara dia lah. Sebab apa guna waw nun dengan ya nun tu, ada sebab-sebab dia pula, tajuk lain pula. Kalau perempuan kita gunakan muslimatun, domainnya adalah hunna, hunna muslimatun ataupun hunna muslimatin. Begitulah cara dia. Wallahu a'lam. Ada mana nak tanya? Ni pengenalan sajalah, jadi itu maksud saya buku ni, itu cara dia. Ya, Abdul Razak. Oh, yang tadi. Belum lagi. Oh, Abdul Razak. Okey. Malam ini mana perkenalan buku untuk kita belajar kunci memahami bahasa Al-Quran, kaedah pusat. Tak ada soalan? Tak ada ya? Ada berapa orang lagi buku? Tak ambil 13, 12. 12 apa dia? 13 Baik siapa? Kita ada tadi. InsyaAllah ya. Wallahu a'lam bis-shawab. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fakirna fi din wa ahlina ta'wina. Allahumma sallim sallim wa warzuqna afiyah fi dunya wal akhirah. Rabbi اللهم لا تهدني الأكبر منا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يقبل ولا يخاف فيك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.